Tak pernah berlaku dalam sejarah di mana Presiden Amerika Syarikat ni dia cuba menjadi popular. Dan antara benda yang dia buat, dia nak menang Nobel Prize. Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize yang pernah dimenangi oleh Barack Obama. Presiden. Is coming to Malaysia, and he's not the only one. Trump is confirmed, China's Premier Li Qiang is coming, India's Prime Minister Modi is expected, and even Putin is considering coming to KL. All of them. Bangkang ingat Trump datang nak tunjuk kuasa. Rupanya dia yang kena ikut rentak Zeppin. Air Force One, simbol kuasa paling besar di dunia. Parking elok belakang barisan penari kita. Bila Trump... Dunia kini sedang menoleh ke arah satu negara kecil di Asia Tenggara. Malaysia, negara yang selama ini dikenali dengan keindahan budaya, keharmonian kaum dan senyuman rakyatnya, kini menjadi pusat perhatian dunia. Bukan sekadar pelancong yang datang, tetapi pemimpin-pemimpin besar dunia mula melangkah ke bumi bertuah ini. Dari barisan pemimpin ASEAN hingga kuasa besar dunia, semuanya berkumpul di Kuala Lumpur di bawah satu bumbung Malaysia, tuan rumah bagi perhimpunan dunia yang bersejarah. Langit Malaysia kini dipenuhi bendera-bendera dari seluruh dunia. Jalan-jalan utama dihiasi warna kebangsaan dan suasana penuh semangat. Media antarabangsa membanjiri Putrajaya. Kamera tertumpu, mikrofon dihala. Kerana sesuatu yang besar sedang berlaku di sini. Ya, Malaysia bukan lagi sekadar penonton dalam pentas global. Kini, Malaysia berdiri di tengah-tengah perhatian dunia. Dan seluruh rakyat Malaysia dari Sabah hingga Perlis mula bertanya dengan bangga, apa rahsia negara kecil ini hingga dunia datang? Kenapa Menteri Rusia dan Kutus Amerika Syarikat pilih Kuala Lumpur sebagai medan pertemuan? Sergei Lavrov dari Rusia dan Marco Rubio dari Amerika Syarikat bukan di Moskow, bukan di Washington, tapi Kuala Lumpur. Malaysia dipilih kerana tempat neutral, selamat dan dipercayai dunia. Kuala Lumpur bukan sekadar kota, ia adalah pusat catur diplomasi dunia, di mana langkah strategik ditentukan dan masa depan dirangka. Kalau ini yang berlaku, Kuala Lumpur bukan sekadar ibu kota, ia adalah simbol kekuatan, kestabilan dan peranan penting negara kita di pentas dunia. Jadi apa pendapat korang? Komen dekat bawah. Dekorasi berunsur identiti ASEAN megah menghiasi persekitaran Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC sempena Persidangan ASEAN 2025. Reka bentuk hiasan yang menonjolkan tema inklusiviti dan kelestarian itu mewarnai segmen seni dan hiburan malam ini. Hiasan berkonsepkan moden berinspirasikan alam semula jadi ini diterjemahkan melalui reka bentuk yang mengetengahkan elemen flora dan fauna. Bukan itu sahaja, motif rekaan turut menonjolkan kepentingan sungai kepada negara-negara ASEAN. Ini kerana sungai yang menjadi lambang kehidupan dan kemakmuran amat dekat di hati masyarakat rantau ini, kerana di situlah bermulanya tamadun menjadi sumber rezeki serta nadi utama kepada ekonomi. Lebih menarik, pembinaan kubah utama sedia menyambut ketibaan pemimpin dan delegasi antarabangsa. Diharap tetamu antarabangsa menikmati pengalaman berharga sepanjang sidang kemuncak ASEAN dan pulang ke negara mereka dengan kenangan indah dari Malaysia. Semalam, saudara-saudara tahu, kita bukan negara besar. Kita bukan negara kaya. Kita bukan negara tentera kuat. Tetapi semalam saya duduk di ofis pukul 10 pagi. Kedutaan Amerika kata, Anwar, pukul 11 Presiden Trump mau telefon. Boleh jawab ke? Saya kata, kita orang kecil. Tentu saya jawab. Ya. Sebelum itu Presiden Xi Jinping China datang. Bulan depan Presiden Trump datang Malaysia. Premier Li Qiang China datang. Perdana Menteri India Modi, Itali, Perdana Menteri Kanada, Presiden European Union Eropah, Presiden Brazil, Presiden Afrika Selatan, dia datang. Sebab bukan sebab Anwar.
tapi kerajaan dan rakyat. Kerana ini rakyat Malaysia, Perlis, Selangor, Sabah, Sarawak itu sudah bangkit mau selamatkan dan bersatu dan jayakan ekonomi Malaysia. Kuala Lumpur menjadi sorotan dunia. Para pemimpin Asia berkumpul, tapi pertanyaannya, ini forum ekonomi, iklim atau panggung kekuasaan? Berdasarkan laporan resmi ASEAN Summit 2025, pembahasan fokus pada perdagangan hijau, energi bersih, dan keanggotaan baru Timor Leste. Di balik tema inklusi dan keberlanjutan, tiap negara membawa agenda sendiri. Jepang ingin pengaruh, China waspada, US ikut menekan. Kesepakatan nol emisi dan rantai pasok Asia bisa ubah keseimbangan global. Siapa kendalikan ekonomi Asia, kendalikan masa depan dunia. KTT ini bukan sekadar diplomasi, ini pertarungan visi global. Pantau terus zona geopolitik, karena dunia bergerak lebih cepat dari berita. Akhirnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, figura paling kontroversi di dunia saat ini, selamat tiba di Malaysia sekitar jam 10 pagi tadi. Ketiban beliau disambut dengan penuh adat di Kompleks Bunga Raya KLIA, menandakan bermulanya lawatan rasmi sulung beliau ke negara ini sejak kembali semula ke White House. Malaysia menjadi antara destinasi utama dalam siri jelajah Asia kali ini, iaitu satu isyarat jelas bahawa Washington sedang menyusun semula pengaruhnya di rantau Asia Tenggara. Bagi mereka, lawatan ini bukanlah sekadar simbolik tetapi langkah strategik untuk mengukuhkan semula hubungan dengan negara-negara serantau di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meruncing. Dan kemuncaknya, Trump dijadualkan menyaksikan penandatanganan Kuala Lumpur Accord sebagai perjanjian damai bersejarah di antara Thailand dan juga Kemboja. Pada esok pagi, Donald Trump dijangka akan meninggalkan Malaysia bagi meneruskan lawatan ke negara Jepun dan juga Korea bagi menghadiri APEC. Hari ini bukanlah sekadar lawatan seorang presiden, tetapi satu pengiktirafan besar terhadap Malaysia sebagai nadi diplomasi dan suara keamanan dunia. Kenapa dalam banyak-banyak negara kat dunia ni, kenapa Trump choose to datang ke Malaysia pada waktu ini? Dalam kita nak bercerita Trump ni, Pak Is, dia unik lah, sebab tak pernah berlaku dalam sejarah di mana Presiden Amerika Syarikat ni dia cuba menjadi popular. Dan antara benda yang dia buat, dia nak menang Nobel Prize. Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize yang pernah dimenangi oleh Barack Obama. Presiden Barack Obama. So he is trying very best. Balik pada soalan tu, kenapa dia datang ke KL? Satu, ASEAN Summit ni berlaku di Malaysia, dan Malaysia kebetulan merupakan pengurusi ASEAN tahun ni. Dia setiap tahun bertukar lah. Tahun ni dalam Malaysia, dan banyak perkara berlaku dari segi aspek geopolitik. Bila cerita geopolitik ni, maksudnya dunia ni, politik dunia kan, pertelagan antara berbagai negara. Dan kita selepas COVID tu, kita ada banyak isu macam Ukraine dengan Rusia tak settle-settle kan. According to Trump, dia nak settlekan benda tu overnight. Dan yang panas juga ni, bila perang ni juga adalah pergeseran lah antara Thailand dengan Cambodia. Jadi bila Malaysia membrokerkan benda tu untuk di mana Thailand dan Cambodia duduk semeja dan berjaya dibuat di KL dan ada perdamaian, Trump terus congratulate PMX, dan dia kata kalau boleh, dia kata kan dia nak jadi hero. Trump is coming to Malaysia, and he's not the only one. Trump is confirmed, China's Premier Li Qiang is coming, India's Prime Minister Modi is expected, and even Putin is considering coming to KL. All of them are flying in for the ASEAN and East Asia summits, the one time a year where Southeast Asia invites the world's biggest powers to the table. This year, KL is the host, and the guest list is massive. There's Japan, Brazil, Canada, Italy, South Africa, and suddenly Malaysia is welcoming one of the most high-profile gatherings of world leaders in years. And together, these leaders represent trillions of dollars in trade and investment
investment and a huge chunk of the world economy, all converging here. But ASEAN summits happen every year. Usually big powers send their ministers, but this time the heavyweights themselves are coming in person. Why? My guess is the US wants to reassert influence in Asia, whereas China wants to secure its own backyard, and India is cementing its role as a global heavyweight. And Russia then wants to prove also that it's not isolated. And when all these big boys are coming, then everybody wants to be invited to the party. But this isn't just about photo ops, it's about who sets the rules in Asia, control of the South China Sea, billions in trade and infrastructure projects, and whether ASEAN tilts west, east, or holds the middle. So what does this mean for us? The first thing is expect roadblocks and VIP lockdowns in KL because the biggest boys are coming to town. We can also expect Malaysia in international headlines for those few days, and in the long run, there's more investment, more deals, and a stronger global reputation. It's some short-term pain and inconvenience for a long-term gain. And it's really cool because history isn't just happening, it's now happening here in KL. Pembangkang ingat Trump datang nak tunjuk kuasa, rupanya dia yang kena ikut rentak Zeppin. Air Force One, simbol kuasa paling besar di dunia, parking elok belakang barisan penari kita. Bila Trump turun, tak ada dentuman meriam, tak ada barisan tentera, tak ada tabik hormat. Yang sambut dia cuma kompang, Zeppin dan senyum orang Malaysia. Lelaki yang pernah maki China, ugut Iran, troll separuh dunia, tiba-tiba berhenti, ikut rentak Zeppin, tepuk tangan, senyum malu-malu. Masa tu satu dunia nampak, Malaysia tak perlukan bom nuklear untuk dihormati. Kita tak perlukan kapal perang untuk disegani. Cukup dengan songkok di kepala, tengkolok di dahi, kain songket di bahu dan budi di hati. Itulah kuasa sebenar bangsa kita, soft power Melayu. Kuasa budaya, kuasa sopan, kuasa yang menawan, bukan menakutkan. Dalam dunia yang makin gila dengan ego dan peperangan, Malaysia masih tahu cara menundukkan kuasa. Bukan dengan senjata, tapi dengan adab. Halus tapi berbekas, tenang tapi berkuasa. Itulah soft power Malaysia. Semuanya bermula dengan keyakinan. Keyakinan bahawa Malaysia mampu menjadi jambatan dunia dengan kedudukan strategik, kestabilan politik, dan kepimpinan yang dihormati. Malaysia berjaya menarik kehadiran pemimpin global untuk membincangkan masa depan serantau. Dari isu ekonomi, keselamatan, hingga perubahan iklim. Semua dibincangkan di bumi ini. Bumi yang membawa mesej perpaduan dan keseimbangan. Suasana di pusat convention penuh meriah. Setiap wakil negara berbicara tentang masa depan. Dan nama Malaysia bergema di setiap ruang berita antarabangsa. Hotel penuh, jalan sesak, tapi rakyat tersenyum kerana mereka tahu. Inilah masa Malaysia bersinar. Bukan dengan senjata, bukan dengan kuasa besar, tetapi dengan kebijaksanaan, keamanan, dan keindahan nilai bangsa. Dan bila kamera dunia merakam panorama indah Kuala Lumpur di waktu malam, menara KL bersinar, menara berkembar megah di langit, satu mesej jelas disampaikan ke seluruh dunia. Malaysia bukan lagi di pinggiran. Malaysia kini di tengah pentas dunia. Inilah detik yang akan dikenang. Kerana kali ini, Malaysia bukan biasa-biasa. Malaysia luar biasa. Warna Malaysia.